Hari ni, barang tu dah sampai. Baru-baru ni, aku pergi ride dan aku letak phone aku dekat phone holder untuk tengok maps. Tiba-tiba, phone jadi panas dalam phone holder tu sampai kena restart. Lagi serabut, bila hujan turun, dah nak kena simpan pula phone tu dalam beg. Sebab tu, aku try satu barang baru, motorcycle CarPlay. Ada skrin sendiri, tak payah gantung phone dekat handle dah. Phone tu boleh simpan elok-elok dalam beg. Hari ni, barang tu dah sampai. Jom kita unboxing, kita tengok apa ada dalam dia punya set ni. Motorcycle CarPlay ni dia datang sekali dengan satu skrin, satu set wire, dua kamera dashcam untuk depan dan belakang dan dua tire pressure monitoring system TPMS. Next video, aku akan share macam mana cara aku pasang motorcycle CarPlay ni. Kalau korang memang ride jauh atau daily ride pergi kerja ke hari-hari naik motor, benda ni aku rasa wajib ada. Tak payah korang nak risau phone korang panas, tak payah risau hujan. Sebab benda ni waterproof. Korang klik je kat beg kuning tu, nanti aku share link sekali.